Ridwan T tegur pasangan Gen Z bercium di tempat awam. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Sejak kebelakangan ini, makin kerap kita nampak pasangan muda berkongsi momen intim secara terbuka di media sosial. Ada yang anggap perkara itu biasa, tapi tanpa sedar ia perbuatan yang sudah melampaui batas. Perkara ini turut menarik perhatian pendakwah bebas, Profesor dari Muhammad Ridwan T yang menyela trend Gen Z. Pamer kemesraan secara terbuka sehingga mencetuskan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat. Menurut Ridwan, tindakan mempamerkan kemesraan tanpa batas bukan sahaja tidak selari dengan ajaran Islam, malah bercanggah dengan nilai akhlak serta budaya masyarakat Melayu yang terkenal dengan sifat sopan. Beliau menegaskan bahawa walaupun pasangan itu sudah berkahwin dan hubungan mereka halal, adab tetap perlu dijaga terutama apabila melibatkan ruang awam. Pada pasangan dah berkahwin, walaupun sudah halal tapi berpada-padalah, jaga adab dan akhlak. Tolonglah, tak usahlah buat perkara begitu. Lebih elok buat di tempat tertutup dan bukan di tempat awam, sehingga boleh menimbulkan fitnah, katanya. Kalau tengok video tu rasa nak muntah tak? Saya mungkin bukan Gen Z, tapi ada perkara mereka buat kita boleh terima, ada juga tidak. Tanya mak, ayah dan adik-beradik dia. Kalau mak ayah dia kata okey, tak tahu saya nak kata apa. Tapi saya percaya mak ayah dia akan cakap benda sama macam saya cakap, katanya.